Kali ini kami akan persembahkan PJL dalam bentuk konsert. Dan konsert ini adalah gabungan PJL, filem PJL dan juga lagu-lagu dalam filem PJL, footage filem dari filem PJL dan juga lagu-lagu dan adegan dari PJL musical. Sejauh ni belum ada. Kami akan mengekalkan barisan pelakon asal dari musical, insya-Allah. Kerana Steven Rahman pandai menyanyi dan berlakon dan menyanyi di serentak, dan memang background beliau ni sebagai seorang pelakon pentas musical theatre. Ada beberapa skrip yang sedang dalam pertimbangan kami sebenarnya, dan insya-Allah kalau ada mana-mana yang menjadi, definitely kami akan share dengan all our friends yang bloggers dan media. Dah tentu kalau kerajaan boleh membantu karyawan, akan membantu, it will help the industry lah, sebab itu salah satu cara untuk membantu membangunkan industri filem, especially dalam market yang masih growing seperti dalam industri market Malaysia ni. Hai, saya Tiara Jacquelina dan saya harap akan dapat berjumpa dengan anda semua di Puteri Gunung Ledang in concert 20 hingga 24 hari bulan Mac di Istana Budaya. Jangan lupa dapatkan tiket awal di www.tickethotline.com.my. See you there.